You all ni bukannya orang Afrika, bukannya orang Ecuador yang saiz dia boleh pergi 16cm, 18cm. Saya ni hampir setiap hari ada orang DM tanya, "Doktor, saya punya aset tu kecil lah doktor." Saya ni bingung, kecil ni kecil macam mana? You all ni sebenarnya tahu tak saiz sebenar aset adik korang ni saiz berapa? Okey, baiklah. Saya cerita. Kalau biasanya tak tegang lah, tak tegang lebih kurang dalam 9cm, 9 plus macam tu lah. Tapi kalau tegang mungkin pergi kepada 11, lebih kurang macam tu. So you kena faham benda ni. Sebabnya masalah saiz aset ni dia bergantung kepada genetik. Sebab you all ni memang Melayu, Jawa, Bugis. You all ni bukannya orang Afrika, bukannya orang Ecuador yang saiz dia boleh pergi 16cm, 18cm. You kena tahu, kalau nama you memang Syafiq, Adam, Hafiz, Faiz, Aiman, itu memang saiz dia macam tu. So kalau you all jangan risau sangat pasal saiz. Yang penting adalah you pandai the skill, dan juga saiz itu tidak menjaminkan kepuasan. Itu yang penting. Alright, so tag nama-nama mereka ni.